Hello, selamat datang ke PG Channel. Okey, hari ni saya mau bawa kamu orang semua ke satu kampung di kawasan Baram Miri, Sarawak. Okey, nama kampung tu adalah Kampung Long Bemang. Okey, jadi saya akan bawa kamu orang pusing-pusing di sana. Okey, dan siapa ada pengalaman pergi ke Kampung Long Bemang, sila komen di video ini. Okey, alright, stay tune video. Jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe PG Channel. Okey, kita menuju ke Beluru. Okey, menuju ke Beluru. Kita baru sampai jambatan Bekenu. Bekenu apa dia? Bekenu ke? Oh, Bekenu. Simpang Bekenu dan menuju ke Beluru menggunakan jalan Bukit Meninjau. Limau. Pagi. Kita baru sampai di Pekan Lapuk. Kita mau pergi minum kopi dulu sebelum sambung perjalanan ke Long Lama. Baru tu, tinggi kenderaan tu. Bila pasang? Barang ni ada. Mesti kita dua belum ke flat tau. Belum ada lagi. Maksudnya lama lah kita tidak pergi Lapuk ni. Banjir ya saya. Tidak. Ulas banjir. Tamu desa Lapuk. Tamu desa kalau ujung minggu rasa aku baru ramai kan. Minggu kan ada pasal. Kalau hari-hari biasa nih. Pasal tamu. Mana kita minum tempat biasa kan? Di tu balik ke apa? Kedai yang Oh, ujung kan. Supaya damai kasih ya. Sekas. Macam biasa, setiap hari akan sibuk di Pekan Lapuk nih. Banyak orang-orang daripada kampung beli stok bekalan untuk bawa ke kampung. Tuh tengok tuh, standby gas, tong gas semua untuk dibawa ke kampung. Fred, mana kita nih? Kita pergi Long Bemang. Long Bemang, oke guys, Long Bemang. Berapa jam lagi kita mau pergi sana nih? 2 jam, oke. Kita punya perjalanan daripada Pekan Lapuk ni akan ambil masa 2 jam lagi ke Long Bemang. Ya, sambil-sambil tu kita minum-minum dulu, mengopi dulu di Pekan Lapuk nih sebelum meneruskan perjalanan. Tembong. Hari ini tuh ke bawah. Sekilo 35. Ini kan nama dia? Ngalan. Itu 20. Itu besar mana itu? Itu berapa? Itu kena kilo ya? Ano kilo? 60 kilo. Yang betul. Sama minyak pagi tadi. Tuh ikan namanya ikan. Ikan. Ya, betul betul. Abang mayu harus panggil. Siapa mau beer promotion, bolehlah datang ke Lapuk. Dekat sini ada buat beer promotion. Saya. Kita baru sampai di Pekan Long Lama. Tapi kan kita jauh kita. Situ ya kalau pakai. Kita tuh Tiang kan, tiang apa merah ya. Si nampak hilang. Kena banjir. Situ memang penting. enak duduk belakang udah rasa sejuk pasal tau. Tanya-tanya. Oh, banyak kedai oh. Banyak Lori parking lah. Kau tenggelam kubur tu. Yalah. Kalau banjir kan kawasan rendah. Oh, tinggi dah oh. Tu pada tinggi tembok kan. Bagi Tempat tembok. parking di kanan tu. Untuk parking kereta lah. Parking lah tu. Okey. Sebelah tu. Oh, Kalau parking banjir. kereta right. Tu kotas tu setengah. Di bawah. Sebab kawasan Long Lama ni adalah kawasan banjir. Jadi mereka buat satu alternatif untuk letak di tempat tinggi, kawasan tempat tinggi supaya kereta boleh parking di atas. Baguslah kalau buat macam tu oh.
Jadi kita terus pergi ke Long Memang. Tu kedai penghulu tu. Saya filem kau watch. Kena kumpul. Okey, sekarang ni kita dalam perjalanan ke Long Memang. Macam ni lah sedikit kesukaran siapa-siapa yang tinggal dekat kampung di Hulu Baram ni perlu lalu jalan macam ni. Dan tapi bagi mereka memang biasalah, ini adalah jalan, orang cakap memang jalan harian mereka. Tapi bagi yang jarang-jarang datang ke sini, memang sedialah ubat Panadol. Apa lagi ya? Sakit pinggang. Sakit pinggang memang perlu standby lah. Mabuk. Mabuk. Jadi ni biasa untuk orang kampung Hulu. Macam kami orang ni jarang-jarang turun ke Hulu. Seperti gelombang di laut. Sakit pinggang. Jalan ada sedikit teruk guys, sebab mungkin sehari dua hari yang lepas mungkin ada hujan. Jadi jalan ada sedikit teruk ke Long Memang. Tapi okey, syukurlah kalau kami jalan sewaktu hujan lebat ataupun semasa hari hujan akan lebih susah mau lalu dekat sini. Jadi agak kesukaran lah untuk kami ke Long Memang kalau waktu hujan. Ini pun mungkin baru kering lah. Tapi ada beberapa tempat yang masih lecak lagi. Oh, ni pun satu tempat lagi. Jalan agak teruk dan licin. Okey, kita slow-slow sajalah. Harap cuaca hari ini bagus dan tidak hujan. Sebab kalau hujan lagi, memang keadaan jalan ni memang agak makin teruk lagi lah. Jadi kita harapkan cuaca, tapi tengok cuaca hari ni pun ada panas. Kita harap biar bertahan sampai petang nanti. Oh, dalam ni. Betul lah, kiri ajak komen tu. Tu tak ikut dia lurus. Oh, kiri. Okay. Siapa tu? Tu, aku takut sebelah tu single cab semua tu. Yang kuat pun enjin bah. Yang kita yang beginner tu. Okay. Menarik. Licin guys. Start sedikit, kita tukar dan masuk ke gear 4 wheel. Okey, kita masih lagi separuh jalan untuk ke kampung Long Memang. Kita berhenti sebentar di tepi jalan untuk regangkan badan semua. Okey, rest sekejap lah sebab keadaan jalan mau pergi Long Memang ada sedikit rosak. Mungkin disebabkan beberapa hari lepas ada hari hujan kan, ada hujan, jadi kita relax sekejap, ambil take 5 dulu, baru kita sambung perjalanan ke Long Memang. Teruk nih. Teruk jalan nih. Tok dalam dia lah. Dalam. Jalan ni betul-betul teruk. Saya rasa kalau guna kereta kami 4 wheel tu, pakai low gear pun memang terlepas nih. Slow. Okey, kita teruskan perjalanan juga, tapi secara pelan-pelan lah. Okey. Okey. Selamat. Okey, selamat kita guys. Selamat kita guys. Itu depan. Dekat tepi ni boleh nampak mereka sedang bangunkan tangki air. Wah, besar oh. So sekarang dalam progres pembinaan tangki air. Sebab di kampung Long Memang ni
sumber air utama adalah air daripada sungai. Jadi bila dah siap nanti tangki air ni, so akan orang kampung sini akan menikmati air bersih lah, kemudahan air bersih lah. Jadi mau tunggu bila siap mungkin kita pun tidak tahu. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, tapi kita harapkan dapat disiapkan dengan cepat. Selamat datang ke Long Bomang, Rumah Akam Ajang. Halo, selamat tengah hari. Banjir kawasan ni, kawasan dah. SK Kebangsaan Long Bomang. Okey, ini adalah Sungai Tutoh. Okey, dan di sebelah ni adalah Kampung Long Bomang. Kalau tengok jarak dia daripada sungai ke rumah ni memang sangat dekat, dan selalunya kawasan ni memang adalah kawasan banjir lah. Kawasan banjir. Jadi sekarang ni mereka buat tembok supaya orang cakap mengurangkan risiko hakisan tanah tu dibuat. Kalau tengok pun tanah-tanah sini pun banyak sudah terhakis disebabkan air lah, air yang datang daripada hulu terus ke tebing sini. Jadi mereka buat projek untuk buat benteng ataupun tembok supaya orang cakap risiko hakisan tanah tu kurang. Okey, masih lagi dalam proses pembinaan. Harap cuaca tidak hujan lah. Kita jalan-jalan dulu di sekitar Kampung Long Bomang. Tengok jalan pun licak lah. Sehari 2 hari ini memang ada hujan. Dan bila hujan lebat, memang risiko memang kawasan ini memang akan banjir. Tapi saya dipahamkan hujankah tidak hujankah, tapi bila daripada hulu sana air besar, akan kesan kepada kawasan Long Bomang ni. Efeknya dia akan banjir lah. Sampai paras setengah pintu. Kadang-kadang ada sampai pintu juga. Okey, di hujung sekali ada klinik kesihatan Long Bomang, selepas tu ada SK Long Bomang, dan dekat sana tu adalah blok Haleluya. Okey, dan dekat sini pula adalah blok Hosanna. Dia dipecahkan, ada pecahan mereka blok lah. Dekat blok Hosanna ni kalau tengok sangat-sangat panjang. Okey, nampak sampai hujung sekali. Okey, ini antara rumah yang ada di kawasan bawah di Kampung Long Bomang, tidak termasuk di kawasan atas tadi. Sebab mereka di sini ada 3 peringkat kampung, bawah sekali, kawasan tengah, dan juga kawasan atas sekali. Hai. Banyak. Hujung sekali blok Haleluya. Lepas tu Hosanna. Hosanna. Lepas tu blok
Ini Maranatha. Maranatha. Nah, Dari mana Maranatha kira? dari sini sampai ada yang lampu sana tuh. Ah, sana yang Oh tuh kah? Blok 64 sehingga 86 adalah blok Maranatha. Oke. Tuh saya pikir ini semua blok ke sana. tidak. Oh ada pecahan ya. Bawah nih di bagian rumah Kampung Lombomang nih ada terdapat 4 blok. So hujung sekali 1, 2 dan 3 adalah bergabung dan blok keempat adalah blok Kalvari. Ini dah blok Kalvari di kawasan bawah. Dan kawasan ini pun sama juga adalah kawasan banjir. Bila air pasang ke ataupun hujan lebat, memang kawasan ini adalah tempat kawasan banjir. Halo. Berapa semua orang ada sini? Ada yang kebun, tapi semua pintu adalah. Berapa pintu di blok Kalvari ini? Ibu ingat hati ya. Oh, tapi semua adalah. Dari sini sampai yang dekat gereja tuh. Oh, daripada bawah sini sampai gereja atas sana kah? Oh, itu blok Kalvari lah. Oke. Halo Aunty, apa kabar? Sayura. Sayora kami sama nih 2 nih. Berapa pintu nih Aunty ke blok Kalvari nih? Daripada gereja sana ujung. Sampai sini saja itu yang kena banjir. Oke. Oh, yang tengah nih itu pemujan kah? Pohon mujan loh. Ya, Oke. ini sebab yang ini kan kami itu rumah yang beton ini sampai sini saja. Oh. Itu yang belakang kami itu bagus tindakan. Oke. Tidak kena tuh kah? Tapi berapa pintu yang blok Kalvari sebenarnya Aunty? Berapa rumah sebenarnya? Kami yang belok ke beri ini, itu kami sakar itu belok ke beri, tapi sampai ujung sana kami Sekali sambung lah. ada satu rumah gereja kan lipat dari satu terus. Itu sejak nang kami situ grup. Oh. Yang ini tidak. Wah, oke. Aunty ini ada jual. Aunty jual apa nanti? Jual barang-barang kan Aunty? Apa nih, gerai kah? Ya kedai. Oh, kedai biasalah. Oke, kantin. Oke, di kawasan Kampung Lombomang kalau mau pergi cari-cari barang, Aunty ini ada blok mana Aunty? Blok mana nih? Belok ke beri. Kalvari. Oke, Ya. boleh cari Aunty ini. Siapa nama Aunty? Sampai ini. Siapa nama Aunty? Nama anti itu Paya. Ayah. Oke, Ya. boleh cari Tapi saya punya anak yang di sini tuh Long. Halo, boleh cari. Tahu orang tuh Long. Tahu. Itu kakak Mujata. Oh, yang uniknya dekat Kampung Lombomang nih, kita ada nampak satu gerbang. Cek guys, saya tengok daripada jauh dulu. Gerbang yang diukir sendiri oleh orang Kampung Lombomang yaitu Encik Luhat, dan ketika pemasangan dibantu oleh orang kampung lah, sebab barang ni memang sangat-sangat berat lah. Oke. Memang cantik lah ukiran dia. Ukiran daripada Encik Luhat sendiri mengambil masa beberapa tahun untuk siap. Tengok corak dia, sangat-sangat cantik. Tidak silap saya gerbang ni dipasang tahun 2021 ataupun 2022. Memang sangat cantik lah. Untuk apa nih Lat? Orang Sibu. Sudah ni lah, sudah order lah semua. Okey, ini adalah Bro Ruhat. Dia adalah orang yang buat gerbang pintu di Kampung Lombomang. Tengok Lat. Ni dia orang dia. So sekarang dekat sini banyak tengah dalam proses pembuatan. The only one in Kampung Lombomang. Halo bro. Ni siapa? Lat? Kamu punya apa? Kau punya cousin kah? Oh, cousin kamu. Apa buat kalian ni bro? Ikut, itulah dia punya ukiran tu lah. Cantik kau. Sudah orang booking kan Sudah ya? Sudah booking semua ni Luhat? Sudah booking semua? Okey, semua ni sudah booking semua guys lah. Kalau mau order boleh cari Mr. Luhat. Ada. Oh, Facebook, nama Facebook apa Luhat? Okey, nama Facebook Bro Luhat ni adalah Deng Craftman.
Nanti kita akan bagi tunjuk dalam video nanti ya. Nanti kita bagi link, kita bagi nombor telefon. Boleh kan nombor telefon? Boleh, kita akan bagi nombor telefon dan juga profile dia dekat Facebook. Kalau mau tengok hasil pun boleh tengok dekat TikTok, betul? Okey. Sampai sini saja video saya pada hari ini. Terima kasih menonton daripada awal sehingga akhir dan sudi tengok video saya pasal Kampung Lombomang. Okey. Kalau ada rezeki lagi, kita akan pergi ke kampung-kampung lain di kawasan Baram Miri Sarawak. Mana-mana kampung lah. Okey. Dan paling penting jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe PG channel. Okey, bye bye.